Hello guys, salam sejahtera. Selamat pagi guys. Sesuai lagi kita untuk review kereta harga cash semurah di pasaran Johor Bahru. Hari ini saya akan review beberapa buah kenderaan, tanpa buang masa, tanpa buang tenaga. Sekejap lagi saya akan review kereta ni. Produk Myvi Honda Accord, BMW 730i, Toyota Alphard, Proton X70, Kia Cerato dengan Mazda 3. Stay tune guys, saya akan review kereta sekejap lagi. So, kat depan saya ada satu kereta Honda Accord VTRL 2.0 Auto tahun 2015. Harga cash kita nak offer 38,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan sendah 600 plus ikat 9 tahun. Color putih, color dah cantik, cat masih baik lagi. Harga dah terjunam guys. Okay, tayar dalam 50%, tayar depan pun sama dalam 50% guys. Okay, lampu masih cantik, masih lawa. Tahun 2015, nak buat loan pun boleh. Harga cash dengan loan tak sama guys harga loan akan jadi mahal sikit. Kereta ni bebas banci, bebas accident. Okay, bahagian dalam okay, masih baik, masih cantik, masih lawa. Cushion dia masih cantik guys Mana yang tak cantik kita akan tukar dulu, baru kita jual. Okay, bahagian depan pun sama, cushion okay. Yang ni kita dah tukar guys Kita dah tukar baru, atas semua okay. Lain semua tak ada masalah. Dashboard, panel depan semua okay. Masih baik, masih cantik, masih mantap. Engine, gearbox, suspension masih okay. Peminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Produk Myvi X 1.3 Auto tahun 2016. Harga cash kita nak offer 26,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan senang 400 plus ikat 9 tahun. Okay guys, kereta ni kita masih lagi bagi warranty setahun, engine, gearbox dan suspension. Senang cerita, setiap kereta yang kita ada kita akan bagi warranty setahun. Tayar masih okey, cat masih baik, color putih, masih lawa, masih cantik. Condition luaran memang masih terbaik guys. Nak buat loan pun boleh. Okay, harga loan tak sama guys harga loan akan jadi mahal sikit. Kereta ni bebas pancing, bebas accident. Bahagian dalam, tengok masih baik, cantik, kemas. Tak ada koyak, tak ada yang salah. Okay, bahagian depan, cushion masih baik, masih cantik, masih lawa. Dashboard, tengok panel depan, steering masih cantik, masih mantap. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mazda 3 Skyactiv G-Spec GL 2.0 Auto tahun 2017. Harga cash kita nak offer 42,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan sendah 500 plus ikat 9 tahun. Kita bagi my warranty setahun guys untuk engine, gearbox dan suspension. Cat masih cantik, masih lawa, masih kemas. Tayar pun masih baik lagi. Okay, bahagian depan semua masih cantik tayar. Tengok lampu masih baik, masih cantik. Mazda 3 nak buat loan boleh guys bulanan 500 plus ikat 9 tahun. Harga dah terjunam, harga dah termega. Cepat-cepat sebelum terlambat. Kereta ni bebas banci, bebas accident. Okay, bahagian dalam masih baik, masih cantik, masih lawa. Cushion tak ada masalah. Bahagian depan pun sama, cushion masih baik, masih cantik, masih lawa. Dashboard, panel depan semua masih baik, masih cantik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas.
you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni hari mulakan satu kereta. Inilah Mercedes-Benz C200 Avantgarde 2.0 Auto tahun 2016. Okey, kereta ni sudah siap-siap baru satu body. Okey, kita sudah cantik ya. Alright, demonstration engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih dalam condition yang cantik lagi ya. Lampu semua lagi okey cantik. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test. Okey, Mercedes-Benz C200 ni boleh buat loan bank, loan credit atau cash ah. Kita masih cantik lagi. Ia boleh datang ke saya untuk kita test. Kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ini lampu depan dia. Cantik lagi. Salon depan semua pun okey cantik ya. Alright, ini di meja ya. Dengan rim okey lagi. Okey, kita pasang dalam. Alright. Kondisi dalam dia pun masih okey cantik ya. Dia punya electricity control kat pintu, lagi ada memory seat lah. Function semua lagi okey cantik. Ni pakai push start punya. Okey. Lagi dia punya gear boleh tukar dia punya mode ke. Aircon sejuk radio okey. Dashboard pun cantik. Steering pun okey cantik. Lagi ada pedal shift. Alright, dia punya seat full leather seat ke. Seat pun okey cantik. Alright, kereta belakang. Okey, seat belakang dia sama juga. Masih okey cantik lagi. Belakang sini ada aircon. Okey, depan ni macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni hari mulakan satu kereta. Inilah Toyota Camry 2.0 Auto G-Spec tahun 2010. Okey, kereta ni sudah siap cat baru satu body. Okey, kereta sudah cantik ya. Alright, demonstration engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih dalam condition yang cantik lagi. Okey, lampu semua lagi okey cantik ya. Okey, nombor pun cantik ya. Okey, kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test. Okey, Toyota Camry ini boleh buat loan kredit, loan kedai atau cash pun boleh. Kita cantik, you boleh datang ke saya tengok kita test, kita bincang pasal loan atau cash. Alright, ni lampu depan dia okey cantik lagi. Salon depan semua pun okey cantik. Lagi bawah sini ada spotlight. Okey, ini di tayar dengan wheel pun okey lagi. Okey, kita tengok dalam. Alright. Kondisi dalamnya pun masih lagi cantik. Okey, function semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk dia okey. Dashboard pun okey cantik, steering pun cantik lagi. Alright, dia seat full leather seat okey. Lagi tak electric control sini. Okey, sini pun boleh control sebelah. Seat pun cantik. Okey, kereta belakang. Seat belakang sama juga. Okey, cantik lagi. Lagi belakang sini ada aircon. Okey, depannya macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni hari mulakan satu kereta. Ini adalah Honda Civic 1.5 Auto TCP tahun 2018. Okey, kereta ni sudah siap cat baru satu body, sudah tambah top up dikit lah. Okey, dia function engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih dalam condition yang cantik lagi. Lampu semua lagi okey cantik. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test ke. Honda Civic ni boleh buat loan bank, loan credit atau cash pun boleh. Kereta okey cantik. Dia boleh datang ke saya atau kereta test. Kita bincang pasal loan atau cash ah. Alright. Ni lampu depan dia okey cantik lagi ke. Salon depan semua okey. Lagi bawah sini ada spotlight. Okey, ini di tayar dengan rim pun cantik lagi. Okey, kita pasang dalam. Okey. Condition dalamnya pun masih okey cantik ke. Ni pakai push start. Function semua lagi okey ya. Lagi dia pun boleh pergi eco mode. Okey, aircon sejuk radio okey. Dashboard pun cantik, steering pun cantik. Lagi ada pedal shift. Udah ini seat full leather seat. Lagi ada electronic control okey. Seat cantik lagi. Okey, kita belakang. Alright, seat belakang dia sama juga. Masih cantik lagi. Lagi belakang sini ada aircon. Okay. Depan ni macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Nissan X-Trail 2.0 Auto tahun 2015. Harga cash 35,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 600 plus dekat 8 tahun. Okey, kalau apa ni guys, color silver. Kita tengok pengeluaran dia, cat. Condition cat dia memang masih cantik. Masih lawa guys. Okey, cuma lampu dia ni pudar-pudar sikit, kita akan polish lah. Kasih bersih macam ni mas. Kita akan polish berkilat macam ni. Cushion bahagian sini pun okey. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Kita tengok bahagian dalam Kereta ni dia ada 7 seater. So kira MPV guys
Okay, bahagian dalam dia, cushion memang cantik. Dalaman memang masih kemas. Okay, bahagian tengah. Bahagian belakang seat dia pun okey. Masih lawa. Alright. Aircon bahagian belakang pun masih sejuk lagi. Ni bahagian depan, cushion okey, cantik, tak ada koyak, semua masih baik lagi. Panel depan, dashboard depan semua okey, cantik. Aircon bahagian depan pun masih sejuk lagi kita dah check. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okey, inilah dia Mercedes-Benz S400L Hybrid 3.5 Auto tahun 2015. Hitam, kita cari-cari. Kereta hybrid memang jimat minyak guys, jimat minyak. Okey, condition pun masih baik, masih lawa. Tahun pun 2015. Tengok lampu depan, kiri kanan memang nampak masih cantik, masih berkilat lagi. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Let's go. Kita tengok bahagian dalam. Inilah dia bahagian dalam, belakang. Cushion dia masih cantik, masih berada dalam keadaan terbaik guys. Okey, aircon, tengok aircon bahagian belakang pun ada. Aircon pun okey, masih berfungsi lah. Masih sejuk lagi. Okey, ni bahagian depan pun sama, cushion okey. Tak ada koyak, tak ada calar lah, bahagian depan semua okey. Panel depan macam ni, dashboard semua okey, panel pun masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mitsubishi Triton 2.4 Auto tahun 2018. Harga cash 52,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 700 plus ikat 9 tahun. Okey, color silver. Okey, saya tengok kat sini cat dia okey, masih boleh pakai. Okay, masih cantik lagi. Tayar pun okey, masih lawa lagi. Tayar depan kita tengok pun okey, masih cantik. Lampu masih berkilat. Condition luaran okey, masih cantik, masih lawa Okey, Mitsubishi Triton tahun 2018. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, jom kita tengok bahagian dalam. Okey, bahagian dalaman dia okey, masih kemas. Okey, tak ada koyak, tak ada salah. Okey, masih cantik, masih lawa lagi. Okey, bahagian depan pun okey, cantik, lawa, kemas, tak ada koyak, tak ada yang salah. Cushion okey, dashboard masih okey, panel depan semua okey, masih berfungsi dengan baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Hyundai Ioniq Hybrid HEV 1.6 Auto tahun 2017. Harga cash kita nak offer 30,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 400 plus ikat 9 tahun. Condition cat saya tengok masih cantik, masih lawa lah. Overall kereta kita cat memang masih cantik, lawa lah. Mana yang tak cantik kita akan cat dulu lah, akan hantar cat dulu. Tayar okey, masih cantik, masih lawa. Okey, tayar depan pun okey, masih cantik, lampu masih okey. Siapa minat kereta hybrid, kereta jimat minyak, okey, boleh consider kereta ni. Okey, memang jimat minyak guys siapa minat kereta hybrid. Okey, kereta bebas banjir, bebas accident. Nak buat loan pun boleh, harga tak sama guys Bahagian dalam, cushion masih baik. Okey, saya tunjuk masih cantik lah. Bahagian dalaman dia masih kemas lagi. Okey, bahagian depan pun sama. Cushion okey, tak ada masalah, tak ada koyak, tak ada yang salah. Masih cantik, masih lawa.
Panel depan, dashboard semua okey. Kilometer 84,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Proton X70 Executive 1.8 Auto tahun 2019. Harga cash return offer 44,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan serendah 600 plus ikat 9 tahun. Warranty kita bagi lagi guys untuk engine, gearbox dengan suspension selama setahun. Okay, tayar masih cantik, tiap depan pun masih cantik. Okay, tengok lampu semua masih baik, masih cantik lah. Condition luaran memang masih mantap, masih lawa lagi. Berminat boleh terus datang kedai saya untuk test drive kereta bebas banjir, bebas accident. Saya tunjuk bahagian dalam, cushion baik lagi, cantik, kemas. Condition macam baru lagi guys memang mantap. Okay, bahagian depan pun sama, cushion cantik, lawa, kemas. Dashboard, panel depan, steering memang masih cantik, masih lawa. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okey, inilah dia BMW 730i Limousine 3.0 Auto tahun 2012. Harga cash 32,800 saja. Okay guys, kereta ni hanya boleh beli cash saja. Condition chart luaran saya tengok kat sini memang masih berada dalam keadaan baiklah guys. Tip top lagi masih baik. Okay, tayar depan belakang kiri kanan masih cantik. Lampu bahagian sini semua masih baik lagi. Overall condition luaran dia memang masih cantik lagi. Okay, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, bahagian dalaman dia pun masih cantik. Tengok space meluas bahagian belakang dia. Okay, meluas lah. Okay, cushion masih cantik, masih lawa, tak ada koyak, tak ada cala lah. Bahagian depan pun sama, cushion masih baik lagi, tak ada koyak. Kat sana cushion pun okey, cantik. Okey, kilometer kat sini saya boleh tengok 125,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Kia Cerato K3 New Facelift 1.6 Auto tahun 2017. Harga cash 33,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 400 plus ikat 9 tahun. Okey, color putih, cat dia memang masih cantik, masih lawa lagi. Okey, tayar belakang pun masih cantik, masih boleh pakai lagi. Kita tengok lampu pun okey, masih lawa. Okey, ramai yang cari kereta ni guys harga pemurah. Okey, termurah di pasaran Johor Bahru. Okey, Kia K3. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Bahagian dalam, cushion okey, masih baik lagi, masih cantik. Kedalaman dia masih kemas lagi guys. Okey, bahagian depan pun sama, cushion masih cantik, masih lawa, panel depan, dashboard depan, panel masih baik Kilometer saya boleh tengok 90,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Hello guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Tadi sudah review beberapa buah kenderaan. Okay, harga memang murah, harga memang berpatutan. Okay, termurah di pasaran Johor Bahru guys. Condition dalaman luaran memang masih cantik, masih lawa guys. Siapa berminat
Terus boleh datang kedai saya guys untuk test drive kereta. Kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA atau Prau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Saya ada lebih 500 buah kenderaan guys. Nak beli cash boleh, nak buat loan boleh, loan kredit, loan bank, loan kedai, semua boleh. Okay, nama bermasalah, Secretitos blacklist, baru kerja 3 bulan, gaji cash AKPK, saya boleh tolong bantu. Saudara, hanya orang yang kuat sahaja mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi orang yang mampu memaafkan adalah orang yang lebih kuat. Fikirkan saudara.